the Malaysian Book of Records, longest queue for interviews in Malaysia. So siapa yang beria ni? Ada, saya tengoklah komen-komen, berdasarkan komen kan, ada yang kata, biasalah macam yang muda-muda ni kan, dia akan kata, kita sebenarnya boleh buat benda lagi senang. Apa kata? Kita saring dulu. Apa kata macam ni, apa kata macam itu. Baik macam ni, baik macam tu. Bangsa baik. Jadi kalau nak kata, sebab nak kata yang beratur panjang ni beria, kesianlah dia orang, dia nak dapatkan kerja kan. Dia saya cadangkan Infineon. Lepas ni kalau boleh kami di bersama sedia membantu untuk menyaring lebih awal. Kerana sebenarnya ialah antara perkara pertama, produk pertama yang saya usahakan lah kan, daripada dulu lagi. Saya memang sebagai employer lah kan, kita ada masalah kerana bila kita buka iklan kerja, memang orang hantar segala jenis permohonan lah. Dan CV tu nampak hebat gila. Tapi bila interview, Allahu Akbar kan, susah kan. Jadi cara yang lebih baik untuk kita shortlist ialah kalau yang memohon itu memang perlu melalui proses temuduga dengan algoritma, dengan screen lah, dan we can work out algoritma di belakang itu untuk menanya soalan-soalan yang berdasarkan maklumat yang kita dah ada daripada CV dia. Sistem tu memang ada, memang terpakai sampai sekarang lah. Cuma yalah, saya faham lah perasaan terutamanya syarikat-syarikat tech, IT di Malaysia ni. Sebab selalunya syarikat kat Malaysia ni kalau tak nama Mak Saleh ke, ataupun tak ada connection ke, terutamanya kalau yang syarikat besar-besar lah, dia tak layan semua ni kan. Jadi perkara yang samalah yang kita gunakan untuk membangunkan sistem saringan calon bersama. Dan I'm happy. Setakat ini algoritma itu berjalan dengan baik. Dia betul-betul membantu kita. Orang yang apply tu dia kena isi, kemudian dia kena melalui interview dengan screen tu. Dan kita memang ada algoritma di belakang yang soalan pun random kan, maksud soalan random, dan dia bergantung kepada peribadi you. So kalau contohnya UEC macam ni semua, akan ada soalan yang ditanya sedikit sebanyak tu berkenaan dengan pengalaman semualah kan. Dan bila dia jawab tu memang ada algoritma yang score dari segi keyakinan dia, bahasa yang digunakan, kemudian dari segi facial expression kan. Actually you can even train algoritma kepada kelip mata. Kan, and actually macam mana your tangan, everything, whatever you can do lah. Dan daripada itu semua tu dia ada composite score lah mengikut semua tu, dan dia bagi ranking kepada calon-calon. Setakat ini saya agak puas hati dengan ranking itulah. Dia tak ke laut sangat lah. Sebab algoritma ni kadang-kadang bila kita bangunkan, when you train on a much smaller sampel, dia ke laut. Yang paling teruk tu lah nombor satu yang okey kan. But so far, jadi kepada majikan-majikan, kami bersama yang baru sebulan ni pun dah saring awal pakai apa nama ni, screen interview. Saya ingat majikan-majikan Malaysia sepatutnya lah lebih ke depan lah. Sebab screen interview ni dengan algoritma ni is actually quite common lah di negara barat contohnya kan. Mahal kot? Tak adalah murah yang kita orang yang cabuk ni pun boleh buat kan. Cuma and platform tu ada, banyak platform semua tu ada, solution tu ada. Tapi saya pun tak tahulah kenapa kan. Mungkin HR director dia ke, ataupun saya tahulah awal-awal masa kita orang buat tu, antara komen daripada HR director yang kami jumpa ialah kalau korang buat macam ni, recruiter semua tak ada kerja lah. Siapa nak buat kerja diorang? Sebab yang ini dah buat macam ni kan. Jadi untuk membantu yang muda-muda ni dulu, janganlah kesian dia beratur panjang macam ini kan. Tambah kalau dia beratur, lepas tu memang
dia tak layak ataupun tidak sesuai dengan jawatan kosong tu, ialah dia lagi frust lah. Kan? Jadi beria ni maksudnya kita katakan beria syarikat-syarikat yang masih lagi tidak mahu menggunakan teknologi. Ya. Setuju.